Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Thumma amma ba'd. Ini merupakan Tuan Imam, seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin dan Mansara, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Zulqa'dah. Allah taala masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah rezekikan kita hadir bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu daripada tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Zulqa'dah ini bulan di mana umat Islam sudah pun mula bertolak ke tanah suci Mekah dan Madinah bagi persiapan mengadakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada mereka semua di kalangan ahli keluarga kita, rakan-rakan, teman dan taulan kita, dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita juga nanti untuk bertandang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sebelum kita kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian hadis petikan daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سائر مصنفاته في الدارين آمين. Yang mana kitab Al-Adhkar ini kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan, dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, kita sambung masih lagi bicara pada zikir ataupun doa-doa yang berkaitan dengan soal kematian, yang mana sebelum Ramadan, sebelum kita tangguhkan menghadapi Ramadan, kita telah bicarakan tentang bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan kisah-kisah bagaimana salafus salih dalam melaksanakan ta'ziyah, ucapan ta'ziyah kepada ahli keluarga yang menghadapi ujian kematian. Mereka saling berpesan-pesan kepada kesabaran, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kisah itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan pelbagai kisah, dan kita sambung sedikit tentang kisah tersebut sebagai pengajaran kepada kita. Dan mudah-mudahan andai kita diuji dengan kematian, kita dapat mengikuti teladan para salafus salih bila mana menghadapi ujian kematian insan yang tersayang. Sambungan daripada itu, maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Maimun bin Mahran, pernah seorang lelaki mengucapkan takziah kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullahu anhu kerana kematian anaknya Abdul Malik rahimahullah, iaitu Umar bin Abdul Aziz, antara pemimpin yang disegani oleh umat Islam, yang mana dikatakan pemerintahannya sangat adil sehingga memakmurkan pemerintahnya dengan keberkatan, sehingga kan dikatakan tidak ada orang miskin yang hendak menerima akan zakat. Bukan tak ada, ada, tetapi mereka tidak meminta-minta untuk
diberikan zakat. Lalu kisah ini menceritakan tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini telah diucapkan takziah oleh seorang lelaki kepada beliau kerana anak beliau Abdul Malik telah pun wafat. Lalu berkata Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, perkara yang menimpa Abdul Malik, iaitu anaknya yang disayangi, ialah suatu perkara yang kami sudah mengetahuinya, yakni kematian. Kerana kematian adalah suatu yang pasti. Tiada siapa boleh lari daripada soal kematian. Hebat bagaimanapun orang itu, kaya dengan harta yang banyak sekalipun, sihat walau sesihat mana sekalipun, tidak akan boleh lari daripada soal ajal maut ini. Maka kata Umar bin Aziz, kami sudah pun mengetahui tentang soal kematian itu. Sebab apabila perkara itu berlaku, kami tidak mengingkarinya suratan takdir akan kematian. Tengok bagaimana Umar bin Aziz menenangkan, mententeramkan dirinya dengan soal kematian ahli keluarga, dengan redha dan pasrah soal kematian yang tidak boleh diingkari sama sekali, kerana ialah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah menerimalah takdir itu seadanya. Sayang bagaimanapun anak kita, sayang bagaimanapun pasangan kita, hakikat kematian itu adalah suatu yang pasti. Maka terimalah perpisahan itu. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah. Yahdi wa yahdikumullah. Berkata Bishr bin Abdullah tentang kisah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana para salafus salih menceritakan perihal pemimpin ketika mereka diuji dengan kematian anak. Lalu kata Bishr bin Abdullah, berdiri Umar bin Abdul Aziz di hadapan kuburan anaknya Abdul Malik. Maka dituntut kita ziarah kubur. Maka suatu hari Umar bin Abdul Aziz berdiri di hadapan kubur anaknya Abdul Malik. Lalu Umar bin Abdul Aziz telah menyeru, seumpama seperti bercakap dengan di hadapan kuburan anaknya Abdul Malik. Apa ucapan Umar bin Abdul Aziz di hadapan kubur anaknya itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, moga-moga Allah merahmatimu wahai anakku. Maka moga Allah merahmatimu wahai anakku. Sebenarnya engkau adalah seorang anak yang mengembirakan hatiku dan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibu bapa. Maka disebut puji-pujian kepada anaknya. Dan aku tiada ingin jika aku memanggilmu, lalu engkau, dan aku tiada ingin jika aku manggilmu, lalu engkau menyahut akan panggilan seruan aku, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kisah tadi memberikan petunjuk kepada kita tentang tuntutan ziarah ahli keluarga kita. Ayah ziarah kubur anaknya, anak ziarah kubur ibu dan bapanya, adik-beradik menziarahi kubur adik-beradiknya sendiri, tuntutan menziarahi sesama sanak saudara. Keduanya, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz bercakap di hadapan kuburan, berdialog seolah seperti anaknya itu berada di hadapannya, walaupun hakikatnya anak itu sudah pun meninggal, berada di alam barzakh. Maka adakah boleh anak itu mendengar ucapan ayahandanya? Maka di sini memberi petunjuk bahawa
orang yang berada di alam barzakh diizinkan oleh Allah Ta'ala mendengar ucapan kita yang masih hidup. Sebab itulah dituntut kita bila ziarah kubur bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Sebenarnya kita bagi salam dan kita sedang bercakap dengan ahli kubur. Jadi kalaulah tak boleh bercakap, Nabi tak suruh kita untuk bagi salam dan mengucapkan ucapan tersebut. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu semua, wahai ahlad diyar, wahai penghuni kuburan ini, penghuni tempat ini. Maka mereka mendengar salam kita. Dan kita bercakap, wa antumus sabiqun, dan kamu semua sudah pun mendahului kami dengan kamu telah meninggal. Wa nahnu bikum lahiqun, maka kami pula nanti akan menyusul selepas ini seperti mana kamu berada dalam kuburan itu. Mana kita sedang bercakap dengan mereka dan memberi peringatan kepada kita yang sedang bercakap. Tolong ingat, ya, sekarang kita ziarah mereka yang sudah mati, kena ingat juga kita juga akan mati seperti mereka. Maka buatlah persiapan sebaiknya menghadapi kematian. Jadi boleh tak boleh kita bercakap di depan kuburan tersebut? Boleh, harus untuk kita bercakap. Kan? Soal dia dengar tak dengar itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cakaplah dengan percakapan, ucapan yang baik. Macam mana Umar bin Abdul Aziz memuji anaknya, yang mengatakan bahawa anaknya itu sangat mengembirakan hatinya, seorang yang sangat taat kepada ibu bapa, dan seandainya dipanggil akan disahut panggilannya walau apa jua keadaan anaknya itu. Ini kita sebagai anak sangat-sangat dituntut untuk segera menyahut seruan panggilan ibu dan ayah. Dia panggil, sahut, jangan kita diam. Telefon, angkat, walaupun sibuk, angkat, maklumkan saya sedang sibuk, mak ayah yang masih ada, nanti saya hubungi semula mak, hubungi semula ayah. Maka kita sambut dan sahut seruan ibu dan ayah kita, kalau ibu dan ayah masih muda. Kalau ibu ayah sudah tidak ada, bagaimana kita menyambut seruan ibu dan ayah kita? Dengan selalu mendoakan kebaikan untuk ibu dan ayah kita agar diampunkan dosa dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang seterusnya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Seterusnya daripada Maslamah pula, dia berkata, apabila Abdul Malik bin Umar meninggal dunia, kisah tentang anak Umar bin Abdul Aziz lagi. Ayahnya membuka kain tutup wajah Abdul Malik. Maka bila anaknya dah meninggal sebelum dikebumikan, maka Umar bin Abdul Aziz menyelak akan kain yang menutup wajah anaknya Abdul Malik sambil berkata, moga-moga Allah merahmatimu wahai anakku. Sungguh aku merasa gembira bila aku diberitahu tentang kewafatanmu, dan di sepanjang umurku aku sentiasa gembira dengan kelakuanmu, dan tiada pernah aku mengalami suatu detik pun yang aku sangat gembira sekali seperti aku berada di sini. Demi Allah, mudah-mudahan engkau akan membawa ayahmu memasuki syurga Allah. Ini bagaimana anak dah meninggal, maka Umar bin Abdul Aziz berkata-kata kepada anaknya itu, walaupun jasad terbujur kaku, tapi roh masih ada, boleh mendengar akan perbualan percakapan orang yang masih hidup ketika itu.
Ada yang pendapat mengatakan berada di samping jenazah tersebut. Walaupun roh telah dicabut, maka roh masih berada di samping jenazah tersebut. Di saat dimandikan jenazah, roh masih berada di samping jenazah tersebut. Di saat hendak dikafankan, roh berada di samping jenazah tersebut. Dan di saat dibawa ke perkuburan, maka itu antara tempat yang mana kita dituntut mendoakan kebaikan kepada jenazah ataupun roh yang telah meninggal. Baik. Jadi tuan-tuan, maka Umar bin Aziz menyatakan kegembiraannya dengan kematian anaknya. Ia sedih, tetapi tidak sedih dengan pemergian anaknya itu. Sedih itu biasa, tuan-tuan menangis, tetapi kena redha dengan pemergian anak yang kita sayang. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan dalam hadis ini juga menyatakan bahawa bagaimana anak itu boleh membawa kita masuk syurga. Bila mana anak itu anak yang saleh, dan anak itu melakukan kebaikan, dan anak itu boleh membawa kita masuk dalam syurga, sama ada dia memberi syafaat kepada kita untuk membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah anak yang saleh adalah harta yang sangat berharga. Anak yang saleh dan salihah adalah harta yang sangat berharga dan tiada nilai berbanding dengan dunia dan isinya. Baik. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Abdul Hasan Al-Madaini, sekali peristiwa telah datang Umar bin Abdul Aziz, lagi kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, menjenguk anaknya yang sedang sakit penat. Tadi cerita tentang ziarah kubur, kemudian cerita tentang saat setelah dikafankan. Yang ini pula ketika anak sedang sakit penat, lalu Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana keadaanmu sekarang? Jadi bila kita tahu anak itu sakit, memanglah dia sakit, kan? Tak tanya pun tahu dia sakit. Tapi kenapa Umar bin Abdul Aziz bertanya anaknya, wahai anakku, bagaimana perihal kamu sekarang? Walaupun tahu sakit, kan? Tapi dia bertanya. Ini mengajar kita untuk bertanya khabar sekalipun tahu orang itu sedang sakit. Lalu jawab anaknya, tengok anak yang sakit ini tidak menempelak ayahnya, kan? Tak marah anak ayah dia. Apa ayah ni, dah tahu aku tengah sakit, tanya lagi soalan. Tengok, bila orang yang disakit itu seorang anak yang saleh dan hamba Allah yang beriman, tengok jawapan dia, apa dia jawab? Dia jawab, aku mendapati diriku dalam kebenaran. Aku berada dalam keadaan kebenaran. Ajiduni fil haqq, aku sedang berada dalam kebenaran. Ya, sakit ini suatu yang benar, ujiannya itu datang daripada Allah. Hatta sakit untuk mati pun, ya benar, itu juga adalah datangnya daripada Allah. Tengok betapa anaknya begitu pasrah menerima ujian, sakit dan juga bakal mati. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, wahai anakku, kalau boleh engkau berada di atas timbanganku, lebih aku sukai daripada aku berada di atas timbanganmu. Yakni biarlah aku yang menanggung segala kesakitanmu itu, kesakitanmu ini berbanding dengan kamu merasai kesakitan ke atasku, ataupun apa jua yang kamu lakukan, biarlah aku yang bertanggungjawab ke atas apa yang kamu lakukan, berbanding dengan aku akan dipertanggungjawabkan ke atas kamu, kata ayahnya Umar bin Aziz kepada anaknya. Lalu jawab anaknya pula, wahai ayahku, kalau boleh berlaku apa yang engkau sukai adalah lebih aku sukai daripada boleh berlaku
dari apa yang aku sukai. Tengok, anak dia dah sedang sakit, nak menghadapi kematian pun, maka ikut ayahlah, apa yang ayah suka, maka saya suka. Lepas hakikatnya tak berlaku lah. Setiap seorang itu akan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan. Baik. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada Juwairiyah bin Asma, daripada pakciknya, bahawa ada 3 orang adik-beradik yang mengharungi medan perang Tustar, perang yang berlaku ketika melawan Parsi. Maka ketiga-tiga adik-beradik itu telah mati syahid sekaligus. Lalu pada suatu hari ibu mereka pergi ke pasar untuk membeli sesuatu barang. Lalu dia telah ditemui oleh seorang lelaki yang turut sama dalam medan perang Tustar itu. Mungkin lelaki ini telah balik daripada perang Tustar itu. Maka bertemu dengan wanita yang anaknya 3 orang dihantar pergi ke perang Tustar itu. Lalu sang ibu itu mengenali lelaki itu. Oh, ini lelaki yang pergi perang itu ni, sekali dengan anak aku, dia dah balik dah. Lalu ibu itu bertanya kepada lelaki tadi, bagaimana keadaan anak-anaknya di medan perang itu? Macam mana anak saya yang pergi perang itu 3 orang? Lalu lelaki itu menjawab, mereka semua telah mati syahid dalam perang itu. Tengok apa respon sang ibu tadi. Lalu sang ibu terus bertanya, relax, cool. Dia tanya, okey, dah mati. Baik, soalan yang seterusnya, apakah matinya mereka sedang menggempur musuh, atau mereka mati sebab lari daripada musuh? Dia tanya soalan kepada lelaki tadi yang pergi perang sekali dengan anaknya. Lalu jawab lelaki tadi, mereka mati ketika sedang menggempur musuh ketika itu. Lalu sang ibu tadi pun mengucapkan, Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mereka telah mencapai kemenangan, yakni syahid dalam medan perang, dan memelihara nama baik kaum keluarga. Maka aku merasa bangga dengan mereka demi ayah dan ibuku. Ini jawapan ibu atas kematian anaknya yang dihantar pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gembiranya dan pasrahnya dengan pemergian anaknya yang tersayang. Dan seterusnya, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila mati anak Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia merangkakan ataupun menulis akan bait syair ini, wa mad-dahru illa hakadha fastabir lah, raziyatu malin aw firaqu habibi. Artinya, hidup ini penuh derita, bersabarlah engkau menanggung pedihnya, sama ada susah keuangan atau berpisah dengan sesiapa yang dikasihinya. Ini antara bait syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahawa fitrah kehidupan dunia ini adalah penuh dengan penderitaan. Akan ada kesusahan, akan ada kepayahan, akan ada ujian. Hebat manapun orang itu akan ada ujian. Kaya manapun orang itu akan ada ujian. Sihat bagaimanapun orang itu akan ada ujian. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka apakah yang boleh dibuat bila berhadapan dengan kepayahan, dengan penderitaan? Maka sabar, fastabir. Maka bersabarlah dengan kepayahan, menanggung kepedihan, menanggung kesusahan. Apakah kesusahan tersebut? Sama ada susah dari segi harta, keuangan, ataupun berpisah dengan orang yang kita sayang. Ini antara dua derita yang pasti akan dihadapi oleh sesiapa pun. Kalau dia tak susah segi harta, dia akan berpisah dengan orang yang tersayang.
akan berhadapan dengan salah satu daripada dua ujian yang akan datang kepada kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Abul Hasan Al-Madaini, telah meninggal dunia Al-Hasan, ayah kepada Ubaidullah bin Al-Hasan, dan Ubaidullah ketika itu adalah hakim kota Basrah dan ketuanya. Maka ramailah orang yang datang mengucapkan takziah kepadanya. Mereka mengatakan Ubaidullah lebih banyak mengeluh daripada bersabar atas kematian ayahnya itu. Mereka memutuskan sesudah itu bahawa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang biasa dia membuatnya, maka dia telah mengeluh, yakni tidak bersabar. Maksudnya mengeluh juga boleh masuk dalam perkara tidak sabar. Kenapa dianggap begitu? Kerana ada kaedah yang menyebutkan sesuatu perbuatan hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Benda tu baik bagi orang yang abrar, yang ingin mendekatkan diri kepada abrar, orang yang buat baik, tetapi dia menjadi buruk bagi mereka yang hendak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana benda tu biasa saja, kan? Minum berdiri makruh hukumnya. Tapi kalau seorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, seorang itu seorang yang alim dengan ilmunya, yang kuat beribadah, maka tidaklah sayugia dia minum dalam keadaan dia berdiri. Tidak bagus bagi orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah untuk minum dalam keadaan berdiri. Walaupun minum berdiri itu makruh hukumnya. Bahkan ada kata harus, kalau air itu air kosong, minuman air kosong, harus berdiri. Air yang tidak terkena masak, tidak dimasak. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, aku berkata bahawa cerita dan berita mengenai bab ini adalah amat banyak sekali, cuma saya sebutkan sebahagian daripadanya supaya buku ini tidak kosong daripada cerita-cerita dan berita-berita yang semacam ini. Wallahu alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kenapa didatangkan cerita-cerita ini? Untuk memberikan contoh teladan kepada kita di saat kita menghadapi ujian kematian insan tersayang. Ingatlah kisah-kisah para salafus soleh ketika mereka menghadapi ujian kematian anak, isteri, pasangan, suami, ayah dan sebagainya. Mereka tabah menghadapi ujian tersebut dan redha dan pasrah dengan pemergian anaknya itu. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah mendatangkan kisah-kisah bagaimana para salafus soleh dalam mengucapkan takziah kepada sesama mereka, Al-Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan suatu fasal berkenaan dengan sejarah penyakit taun yang melanda pada zaman Islam, yang meragut nyawa ramai di kalangan umat Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fasal pada menyatakan berapa taun yang berlaku pada zaman Islam. Taun kalau dalam bahasa kita ni dipanggil apa? Kolera. Penyakit kolera. Taun yang boleh membawa kepada kematian. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud daripada menyebutkan perkara taun, kenapa cerita pasal taun dalam kitab ini? Kata Imam Nawawi rahimahullah, tujuannya ialah untuk menganjurkan kesabaran dan mentauladani yang lain tentang bagaimana umat Islam dahulu pernah diuji dengan musibah penyakit taun yang meragut puluhan ribu nyawa, ratusan ribu nyawa umat Islam. Bahkan kita hari ini kita berdepan dengan penyakit Covid dahulu pun telah meragut ramai nyawa di kalangan rakan-rakan, teman-teman, ahli keluarga, saudara kita. Jadi tujuan diceritakan adalah untuk apa? Menganjurkan kesabaran dan menjadikannya sebagai tauladan.
dan bahawa musibah seorang manusia itu dikira tidak seberapa apabila nak dibandingkan dengan yang lain. Kalau nak ceritakan kematian COVID kita ni, ya banyak, tapi sebelum itu lagi sudah pun berlaku penyakit taun yang lebih dahsyat yang meragut ratusan nyawa umat Islam. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, berkata Abul Hasan Al-Madaini, adalah tahun-tahun besar yang termasyhur dalam Islam ada 5. Ini sejarah yang perlu kita tahu dan kita jadikan dia sebagai contoh tauladan. Pertama, taun Shiruyah. Penyakit taun Shiruyah berlaku di mana? Berlaku di Madain. Berlaku di Madain. Madain ini di mana? Dalam Iraq sekarang. Madain dekat dengan Baghdad. Tak dekat, jauh juga, tapi area situlah dalam negara Iraq. Madain adalah tahun-tahun, itu dipanggil tahun Shiruyah, berlaku di Madain pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijrah. Bila? Tahun 6 Hijrah. Keduanya tahun Amwas pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang berlaku di mana? Di Syam. Syam, area Syria, sekarang Jordan, Palestin, itu Syria, Syam, di mana mati padanya sebanyak 25,000 nyawa. Masya Allah, 25,000 nyawa umat Islam ataupun nyawa manusia telah ragut 25,000. Yang ketiga, tahun pada zaman Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu pada bulan Syawal tahun 69 Hijrah, selama 3 hari. Berapa hari? 3 hari serangan taun pada zaman itu, pada tahun 69 Hijrah, di mana mati padanya setiap hari sebanyak 70,000 orang. Masya Allah, satu hari 70,000 orang. COVID kita ada sampai satu hari 70,000 orang, Wallahu a'lam. Tak sampai pun, tapi dia berpanjangan kan, setahun lebih ke 2 tahun, mungkin lebih. Daripada anak buah Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja mati sebanyak 83 orang. Sebab Anas bin Malik ini direzekikan anak cucu cicit yang ramai, didoakan oleh Rasulullah untuk ada zuriat yang ramai. Anas bin Malik ini, maka dia ada anak cucu cicit sampai 83, lebih daripada 100. 83 saja anak cucu cicit dia meninggal. Dia tak meninggal, anak cucu cicit dia meninggal. Dan ada yang mengatakan 73 orang meninggal disebabkan taun tersebut. Anak buah Abdul Rahman bin Abu Bakrah sebanyak 40 orang. Tahun yang keempat ialah tahun anak-anak perawan pada bulan Syawal tahun 87 Hijrah, dinamakan tahun anak-anak perawan kerana penyakit ini banyak menimpa gadis-gadis muda di Basrah, di Wasit, Syam dan Kufah. Dan dinamakan juga tahun pembesar kerana banyak orang-orang besar, mana orang-orang kenamaan, telah pun mati dengan penyakit taun ini. Dan taun yang kelima ialah tahun 131 Hijrah pada bulan Rejab. Kemudian semakin menjadi pula pada bulan Ramadan, dan dikatakan bilangan jenazah yang dikira pada daerah Marbat sahaja setiap hari kurang lebih 1,000 jenazah. Daripada bulan Rejab sampai bulan Ramadan, satu hari 1,000 jenazah. Kemudian dia beransur-ansur kurang pada bulan Syawal tahun 131 Hijrah tersebut. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah, pernah juga berlaku taun di Kufah pada tahun 50 Hijrah, di mana mati padanya Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Demikian nukilan daripada Al-Madaini. Dan Ibnu Qutaibah juga mencatatkan berita ini dalam kitabnya Al-Ma'arif, nukilan daripada Al-Asmu'i. Pada bilangan mangsa-mangsa tahun itu ada yang lebih dan ada yang kurang,
katanya lagi tidak pernah berlaku ta'un apapun baik di Madinah maupun di Makkah sama sekali. Maka Allah pelihara bumi Makkah dan bumi Madinah untuk tidak terkena penyakit ta'un. Maka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, di Syam, di Madain, tempat-tempat disebutkan tadi di luar Mekah dan Madinah, maka telah diuji dengan penyakit ta'un tersebut. Baik. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, bab ini sangat luas sekali, dan apa yang saya sebutkan di sini menunjukkan bahawa di sana ada banyak lagi yang saya tinggalkan. Maka disebutkan tadi sebagai contoh sahaja tentang peristiwa penyakit ta'un yang melanda umat Islam pada zaman pemerintahan Islam, yang merenggut nyawa ramai di kalangan kaum muslimin. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, saya juga pernah menyebutkan mengenai fasal ini dengan lebih ringkas di awal kitab saya Syarah Sahih Muslim, dan kepada Allah saya harapkan taufik. Maka tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, maka Al-Imam Nawawi mendatangkan fasal tentang peristiwa ta'un yang merenggut nyawa ramai orang Islam adalah untuk kita menjadikan kesabaran sebagai benteng untuk kita menghadapi musibah-musibah melibatkan kematian penyakit ini. Kita penyakit Covid baru ni pun kita sabar 2 tahun mengharunginya, kena pelbagai pendekatan untuk menanganinya. Tak boleh bergerak, tak boleh keluar daerah, tak boleh keluar negeri dan sebagainya. Kita sabar. Maka setiap kesabaran itu akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, insya-Allah akan datang kita akan sambung pada bab dibolehkan memberitahu para sahabat si mayit dan kerabatnya dengan kematian orang tersebut, dan ada makruh menyebarkannya sekiranya sebaran itu ada unsur-unsur jahiliyah yang bercanggah dengan syarak. Di sana nanti insya-Allah kita akan kupas tentang keharusan mengkhabarkan berita kematian kepada sanak saudara, teman-teman, kawan-kawan, untuk membolehkan kita mendoakan ziarah dan juga solat jenazah kepada si mati. InsyaAllah akan datang kita akan sambung bab tersebut insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah.